Lama dah. Ya ke? Ha. Pasal apa? Mana satu betina, mana satu jantan? Yang belah sana tu betina, belah sini jantan. Elok lah. Sampai pagi besok dia tak bergerak. Tapi siapa dia? Burung palsu. Ha? Burung palsu. Aku tak beli burung yang betul tu payah sebab aku jarang ada kat rumah. Nanti siapa nak bagi makan, bagi air. Tapi aku tak minat burung kala-kala ni. Ke burung apa? Aku suka burung gagak. Kau memang cik pasal kan? Apa pula? Banyak burung lain pasal apa kau sebut burung gagak? Tak ada boleh sebut burung lain ke? Aku ada cita rasa aku sendiri. Aku tak suka sama-sama orang. Aku suka burung gagak. Apa masalah hang? Masalah aku bila kau sebut gagak, kau tenung dekat aku, lepas tu kau tekan perkataan gagak tu. Habis sekarang kita burung lah. Kau tenung siapa? Kau penal ke burung tu? Tak boleh. Aku tak dapat feel. Hang sekarang ni hang dekat warung aku pun nak gaduh. Mesyuarat pun nak gaduh. Hang sekarang bagan tu. Bukan masalah bagan. Tak kena cara Pak Kodi. Kita dah sama-sama tua. Hang telinga hang panas tu. Kenapa kau pakai telinga pula dah? Apa pula? Hang ni sensitif ah. Dulu tak macam ni oh. Bukan sensitif. Tang situ ya orang nampaknya. Sebut pasal apa? Tak, kadang-kadang jiwa hang tu hang tak sedap hang muda. Muda kata Mana ada orang tua pakai jam macam tu? Pakai jam pula begini. Yalah. Ni kan naik dua belah kaki aku flanking ni kan. Bayar-bayar kita semua pakai jam macam ni tau. Aku pakai macam ni masalahnya. Pak ni tiga ni kena sepak kat aku pula.